Sejak kereta daripada China masuk dekat Malaysia, pelbagai jenis brand, pelbagai jenis nama model, sampai kita pun confuse kereta ni daripada brand mana. Tapi tahun ni lain sikit. Tahun ni meriah dengan jenama tempatan kita sendiri, iaitu Proton dan Pro 2. Itu yang kita nak cerita untuk video kali ni. Model baru Proton dan juga Pro 2. Tapi sebelum tu, bagi orang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please klik tekan button subscribe. Tekanlah subscribe weh. Ramai sangat tengok video aku ni tak subscribe lagi. Please support guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Zul, dalam channel Mekanik. Semenjak kereta daripada China ni masuk dekat Malaysia, kita dapat lihat industri automotif dekat Malaysia ni semakin rancak, lebih meriah dengan pelbagai jenis model dan jenama masuk dekat Malaysia. Nampaklah meriah sikit. Tapi untuk tahun ini 2025, bukan kereta daripada China je. Kereta jenama tempatan juga rancak keluarkan model-model baru. Terutama sekali untuk Proton, lebih agresif kita tengok kan. Yang mana dilancarkan Proton IMAZ 7, kereta elektrik pertama di Malaysia. Kemudian muncul pula Proton IMAZ 5, dan tak lama lagi juga kita akan saksikan kemunculan Proton Saga serba baru, all new, yang akan dilancarkan pada 27 November ni. Masa tu kita boleh tahulah harga sebenar untuk Proton Saga. Dan tak lama lagi juga kita akan dapat lihat untuk model Proton S70 yang akan dilancarkan sekitar akhir bulan 12. Untuk Pro 2, Pro 2 juga boleh tahan. Walaupun kita tengok Pro 2 ni dia macam agak senyap sunyi kan, tapi hujung-hujung tahun ni dia terus keluarkan dua model, iaitu Pro 2 QVE, yang mana Pro 2 claim 100% tempatan punya hasil tangan. Dan pada akhir bulan 12 muncul pula Pro 2 Nexus aka Trust SUV B segment Pro 2. Memang rancak tahun ni untuk Proton dan juga Pro 2. Okey, kita tengok model yang bakal dilancarkan oleh Pro 2, iaitu EV pertama mereka yang memang dah confirm namanya Pro 2 QVE, dan bateri yang digunakan adalah bateri jenis LFP CATL, mempunyai kapasiti sekitar 55 kWh, range boleh pergi mungkin sekitar 380 ke 390 km untuk bacaan WLTP, which is lebih panjang lah range berbanding dengan Proton IMAZ 5. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita akan dapat lihat sebuah EV yang mempunyai resale value yang steady. Dan seterusnya, SUV yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, iaitu Pro 2 Nexus. Ada plot twist, untuk jenama Nexus ni tidak akan digunakan, mungkin akan menggunakan nama Pro 2 Trust. Bagi aku, Nexus ataupun Trust, kedua-dua nama ni macam bunyi agak pelik sikit, dah macam nama Ultraman ada kan. Tapi kalau itu nama yang dipilih oleh Pro 2, terpaksalah kita terima. Lama-lama biasalah. Macam model Pro 2 Myvi. Mula-mula keluar Myvi tu macam agak pelik bunyinya, tapi lama-kelamaan kita dah biasalah. Dah jadi ikonik pula nama Myvi tu kan. Cumanya untuk Pro 2 Trust ni, dia masih lagi mengekalkan penggunaan enjin 1.5 liter 2NRVE yang diguna pakai pada Pro 2 Alza dan juga Myvi, yang mana untuk enjin ni menghasilkan power sekitar 105 PS dan 138 Nm torque. Untuk sebuah SUV B segment dengan enjin 1.5 liter ni, bagi aku mungkin okey lah, sebab tak ada enjin yang power pun Pro 2 nak guna kan. Untuk harga mungkin sekitar 75 ke 83 ribu ringgit, menjadikan Pro 2 Trust ni SUV B segment paling murah di Malaysia. Seterusnya untuk model Proton. Proton IMAZ 5 dah keluar, dah dilancarkan. Harga yang kita lihat agak terkejut juga. Kita jangkakan mungkin akan mahal sikit, tapi Proton bagi lebih murah, lebih berbaloi. Dan tak lama lagi kita akan saksikan model all new Saga pula akan dilancarkan. Waktu tu kita tahulah harga sebenar all new Saga, tapi buat masa ni anggaran harga sekitar 40 ke 50 ribu ringgit, dan aku jangkakan Proton akan bagi lebih murah, mungkin sekitar 39,000 sehinggalah 49
RM9,000. Apapun, kita tunggu 27 November ni pelancaran rasmi All New Saga. Dan model yang paling giat sekarang ni diuji adalah model Proton S70. Kita dapat lihat banyak spy shot yang kita lihat untuk Proton S70 ni di atas jalan raya. Dari segi looks, overall lebih kurang sama je macam S70 yang lama. Cumanya untuk variant flagship dan juga flagship X, mungkin kita akan dapat lihat perubahan daripada segi reka bentuk grill yang baru. Kemungkinan besar akan menggunakan reka bentuk grill yang diambil motif batik yang sama kita lihat pada All New Saga dan juga All New X50. Dan yang paling pasti sekali, Proton S70 MC menggunakan enjin 1.5 IGT bro. Enjin 1.5 IGT ni, kau tahu tak, dia produce power sekitar 181 PS dan 290 Nm torque. So dengan enjin baru ni, dia dah menggunakan 4 cylinder dan juga timing chain. Dan kita expect akan mempunyai fuel consumption yang lebih baik berbanding dengan S70 yang sekarang. Sekarang ni pun enjin MPI pun dah mempunyai penjimatan minyak yang agak bagus juga. Apatah lagi kalau dah menggunakan enjin IGT ni kan, lebih power, lebih jimat. Dan transmission yang digunakan adalah transmission 7-speed DCT. Dan untuk Proton S70 ni juga, seperti yang aku cakap sebelum ni, akan ada variant baru, variant yang lebih rahmah. Untuk variant paling rahmah ni, mungkin akan menggantikan Proton Persona yang dah discontinue kan. Untuk variant yang paling rahmah ni, paling rendah spek ni, akan menggunakan enjin 1.5 IGT, enjin yang sama digunakan pakai pada All New Saga. So at least kita rakyat Malaysia ada pilihan lah untuk dapat variant yang paling murah, tapi nakkan sebuah SUV segmen C sedan kan. Dan yang semestinya harganya lebih murah, mungkin sekitar RM65,000. Dan untuk update kali ni, S70 akan didatangkan dengan IHU dan yang pastinya akan didatangkan dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Proton S70 akan didatangkan dengan 4 variant, iaitu Classic, Executive, Classic Premium, Flagship dan juga Flagship X. Untuk variant klasik ni, dia akan menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter NA. Enjin IGT sama seperti All New Saga dan transmission yang digunakan jenis CVT. Manakala untuk variant flagship pula akan menggunakan enjin 1.5 turbo IGT yang sama digunakan pakai pada All New Saga. Dan hanya untuk variant flagship saja menggunakan transmission 7-speed DCT. So itu antara model Proton dan Pro 2 yang rancak dilancarkan pada tahun ini. So model mana yang korang excited? Proton EMAS 5, All New Saga, Proton S70, Pro 2 QVE ataupun Pro 2 Trust? Komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekarnik. Assalamualaikum.